Untuk mendapatkan image, kita boleh search di Safari. Okay, kita search bunga raya. Boleh kurangkan opacity gambar bunga raya ni, image bunga raya ni untuk kita trace, kita tekap dia supaya kita dapat menghasilkan lukisan kita sendiri. Gunakan Apple Pencil. Ini adalah pen dengan pelbagai ketebalan. Ini adalah pensel juga dengan pelbagai ketebalan dan kita boleh adjust kecerahannya. Ini adalah crayon. Ini adalah fill. Bunyi fill ni begini ni fill. Kita buat bulatan. Kalau fill, kita tap saja satu kali, dia akan automatic fill area di dalam drawing kita. Ini adalah eraser, sama ada kita nak pilih pixel eraser ataupun object eraser. Okay, ini adalah warna dengan pelbagai warna lah, dan kita pun boleh adjust the opacity, the spectrum dan slider. Okay, ini adalah setting untuk Apple Pencil. Okay, mari kita mula lukis ataupun trace bunga raya ni. Okey, apabila kita telah selesai tracing, bagaimana cara untuk kita animate tracing ataupun drawing ini adalah kita tap pada bunga raya ni, kemudian kita pergi ke drawing, animate drawing. Okey, jadi automatic akan ada function play drawing.